mutakhir ini sejak ledakan media sosial. Manusia kian hilang sesuatu yang paling berharga dalam diri, iaitu sifat malu. Dulu, perkara aib dijaga rapi. Masalah rumah tangga hanya dikongsi kepada insan terdekat, ibu, ayah, kakak atau mertua. Itu pun dengan penuh rasa segan dan harapan agar masalah selesai, bukan dibuka sewenang-wenangnya. Aib suami dan isteri terpelihara, maruah keluarga tetap terjaga. Namun kini, semuanya terbalik. Apa sahaja pergaduhan rumah tangga bukan sekadar tersebar, bahkan disiarkan sendiri oleh tuannya. Kecurangan, perangai buruk suami atau isteri, malahan cerita bilik tidur pun dilandaikan. Malah ada yang sanggup menayangkan saat bercerai secara langsung di hadapan ribuan mata penonton. Aib yang sepatutnya disimpan rapi, dikoyak dan dijajakan seperti barang tiada nilai. Lebih memilukan, perkara ini bukan lagi kes terpencil, baik golongan artis maupun orang biasa. Semuanya berlumba menjatuhkan maruah masing-masing di ruang maya. Apa yang selama ini rahsia rumah tangga, kini jadi bahan tontonan awam. Soalnya, di mana letaknya maruah? Apakah kita sudah benar-benar kehilangan harga diri hingga sanggup menjatuhkan air muka sendiri? Apakah anak-anak yang membesar menonton ini tidak berasa malu dengan sikap ibu bapa mereka? Apa perasaan seorang anak apabila kawan-kawannya memperolokkan cerita peribadi keluarganya yang tular di media sosial? Kesannya sangat dahsyat. Apabila ibu bapa hilang malu, anak-anak akan mewarisi budaya yang sama. Mereka akan membesar dalam suasana tanpa sempadan, tanpa segan, tanpa iman. Lalu lahirlah generasi yang tidak lagi kenal erti dosa, tidak kenal erti aib, berbuat maksiat sesuka hati. Akhirnya rosaklah umat hanya kerana hilangnya rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, malu itu sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, baginda juga bersabda, apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Riwayat Al-Bukhari. Dua hadis ini memberi isyarat yang sangat mendalam. Malu adalah perisai iman. Malu menahan kita daripada membuka aib sendiri. Malu menjaga kita daripada menggadaikan kehormatan. Tetapi apabila malu tercabut dari hati, manusia akan bertindak tanpa sempadan. Seolah-olah tiada lagi neraca dosa dan pahala. Hilangnya rasa malu adalah tanda iman semakin lemah. Media sosial hanyalah alat, tetapi manusialah yang memilih untuk menjual maruahnya sendiri. Dan apabila rasa malu terus pupus, tunggulah kehancuran generasi. Sahabatku, fikir-fikirkan, anda mampu mengubahnya.